secara kita kata secara zahir, secara umum, terkadang boleh juga hadis-hadis ahad itu mencapai naik ke darjat qat'i walaupun dia hadis ahad, tetapi berdasarkan kajian qarinah-qarinah tertentu maka boleh naik kepada mutawatir, tapi dipanggil qat'i, bukan naik kepada mutawatir, naik kepada qat'i, darajat qat'i, tetapi dipanggil qat'i nazari. Maksudnya perlu dikaji dulu. Misalnya silsilatuz zahab, rantaian periwayatan emas, mana semua perawinya itu semua a'immah yang terkenal. Walaupun mungkin hadis itu ahad, tetapi boleh mencapai qat'i pada subutnya. Kemudian satu sudut lagi, dalalah sama macam Quran tadi. Untuk mengetahui dalalah yang qat'i ataupun zanni itu maka perlu belajar ilmu tadilah. Ilmu terutamanya ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis, usul tafsir, balaghah dan sebagainya, untuk menentukan dalalahnya itu qat'i atau tidak. So kesimpulannya, dalil itu terbahagi kepada dua. Yang pertama dalil naqli, yang kedua dalil aqli. Yang saya bahaskan semalam pada hujung kuliah kita dan juga sebentar tadi ini ialah dalil naqli. Dalil naqli iaitu Quran dan hadis. Dan Quran dan hadis ini dilihat daripada dua sudut, iaitu sudut subutnya dan sudut dalalahnya. Kerana Quran hadis ini kan periwayatan, sampai kepada kita dengan jalan periwayatan. Jadi dari segi subutnya, Quran memang qat'i subutnya kerana riwayatnya mutawatir. Dan hadis pula ada dua kategori, satu hadis yang mutawatir yang menghasilkan qat'i juga subutnya, dan yang kedua hadis ahad yang tak sampai darjah mutawatir yang mana subutnya dihukumi sebagai zanni saja. Adapun dari sudut dalalahnya, seperti yang saya sebut, jadi Al-Quran ada yang dalalah Quran itu qat'i, ada yang dalalahnya zanni. Begitu juga hadis, ada yang dalalahnya qat'i dan ada yang dalalahnya zanni. Ini basic lah. Basic semua kalau ustaz tu kena tahulah bab ni. Sebab ini kaedah yang digunakan oleh ulama kita untuk menyusun akidah-akidah Islam dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan satu sudut lagi atau satu dalil lagi yang dibagi sebagai dalil aqli. So dalil aqli ini maksudnya satu dalil yang ditetapkan oleh akal, yang disepakati oleh semua uqala ataupun semua orang yang berakal lah. Dia mungkin terjadi kesatuan, kesepahaman antara Islam dan bukan Islam, selagi orang itu dia berakal lah. Jadi di sini dalil akli pun ada yang qat'i, ada yang zanni, dan dalil akli ini tak perlu subut lah sebab setiap orang ada akal. Setiap orang ada akal, maka dia boleh gunakan akal dia untuk berfikir. Kecuali misalnya dia berfikir tetapi dia mendapat satu hasil yang menyalahi jumhur ataupun majoriti ataupun kesepakatan uqala, itu tak boleh lah, tak boleh jadikan hujah. Dia maksudnya kita bukan kata dalil akal ni sesuka hati je guna dalil akal, tak. Dia kena hasil daripada dalil akli itu betul-betul qat'i dan disepakati oleh seluruh uqala, orang yang berakal. Contohnya bila kita katakan jam'u bainan naqidain mustahil, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada satu nisbah hukumiah tu mustahil. Nak terangkan nisbah hukumiah tu pun agak panjang juga, ataupun paling kurang kita kata pada maudhu' dan mahmulnya, ataupun pada satu masa pada satu tempat. Maka dia mesti dia tidak boleh bersatu. Maksudnya berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu masa, satu tempat, maka itu mustahil. Contohnya siang dan malam berlaku di Malaysia serentak, mustahil. Itu kalau ada orang kata tak, saya boleh terima siang dan malam berlaku, itu takkan diterima. Kerana itu jelas dah qat'i dah. Jam'u bainan naqidain itu mustahil, itu dah disepakati. Daur itu mustahil disepakati. Tasalsul itu mustahil disepakati. Tapi itulah ada yang menolaknya, contohnya macam Ibn Taymiyah menggunakan kaedahnya bahawa tasalsul itu harus bahkan wajib. Maksudnya
al-hawadis la awala laha tu, maksud tasalsulnya hawadis yang tidak ada permulaannya itu boleh baginya, bahkan wajib bagi Allah Ta'ala. Itu nanti kita bahas dalam bab mukhalafah lil hawadis insya-Allah. Nah, ini maksudnya dalil-dalil akli yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada siapa yang menentangnya, menolaknya, maka tertolak. Jadi itulah kadang-kadang pengikut-pengikut sebahagian fahaman tu dia tak mengkaji apa usul bagi imam dia. Usul tu valid ke tak valid, qat'i ke tak qat'i. Seperti mana contohnya Ibn Taymiyah sendiri mengarang sebuah kitab Dar'ul Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Maksudnya menolak pertentangan di antara akal dan nakal. Jadi dari segi mendahulukan yang qat'i berbanding zanni itu sendiri disepakati oleh Ibn Taymiyah. Dalam kitab di sini dia sebut. Kitab mana nanti kita bawa insya-Allah kita. Nanti kita simpan kedai kopi pula. Jadi di sini ada dua dalil, iaitu dalil naqli Quran hadis dan dalil aqli, dalil logik. Jadi pada dalil aqli ada qat'i dan zanni, pada dalil naqli pun ada qat'i dan zanni, sama ada subut atau dalalah. Jadi di sini mustahil berlakunya pertentangan, tanakut, ta'arud antara aqli dengan naqli sekiranya kedua-duanya qat'i itu mustahil. Tak mungkin dalil naqli yang qat'i bertentangan dengan dalil aqli yang qat'i, mustahil. Apabila berlaku pertentangan di antara dalil aqli dan naqli, ada beberapa kemungkinan. Sama ada dalil aqli yang qat'i, dalil naqlinya zanni, atau sebaliknya dalil naqli yang qat'i, dalil aqli yang zanni. Dia tak mungkin kedua-duanya qat'i lalu bertentangan, mustahil. Kerana Allah Ta'ala yang menurunkan nakal dan Allah Ta'ala juga yang menciptakan akal. Dan bahkan Allah Ta'ala menyuruh manusia menggunakan akal untuk memahami nakal. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran. Al-Quran nakal. Arabiyan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mula kamu guna akal. Jadi tak mungkin akal yang qat'i boleh bertentangan dengan nakal yang qat'i. Mustahil. Kalau ada orang mendakwa begitu, maknanya sama ada dia tidak memahami qat'inya dalil naqli tersebut atau tidak memahami qat'iyan dalil aqli tersebut. Ini penting lah. Jadi bila berlaku percanggahan secara zahirnya, so ada dua kemungkinan, samanya salah satunya qat'i dan yang lainnya zanni atau sebaliknya. Itu saja. Dia tak mungkin kedua-duanya qat'i tetapi bercanggah, mustahil. Tak akan berlaku kerana Allah Ta'ala tak mungkin menciptakan akal yang bercanggah dengan Quran yang diturunkan, yang disuruh kita faham Quran dengan menggunakan akal yang diciptakan. Akhirnya kita dapati benda tu bertentangan. Mustahil. Mustahil. Cuma terkadang penggunaan dalil akli didahulukan. Bila kita mendahulukan dalil akli bukan bermakna kita menolak dan memandang rendah kepada dalil akli. Itu dalam ilmu mantik dibahas tentang taqaddum dan ta'akhur. Taqaddum dan ta'akhur ni dia ada beberapa pembahagian. Contohnya taqaddum dan ta'akhur dari segi zaman, segi masa. Taqaddum dan ta'akhur dari segi tempat. Taqaddum dan ta'akhur dari segi rutbah, tingkatan. Dia kadang tak sama. Contohnya Nabi Muhammad SAW dia diutuskan akhir. Nabi Adam diutuskan lebih awal. Tak bermakna Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Muhammad walaupun dia diutuskan lebih awal. Nabi Muhammad diakhirkan. Perutusan Nabi Muhammad diakhirkan bukan bermakna tingkatan dia rendah. Padahal dari segi rutbah, tingkatan dia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Begitu juga satu orang itu dari segi masa. Dari segi masa. Seorang imam yang mengimami solat. Belakang dia sultan, raja. Dia imam. Dia taqaddum dari segi tempat. Imam. Kerana dia imam, dia berada di hadapan. Belakang dia jadi makmum sultan. So tak mungkinlah dia lagi mulia daripada sultan disebabkan dia duduk depan. Kerana taqaddum dari segi makan, dari segi tempat itu memang imam kena duduk depan. Yang belakangnya sultan. Tak bermakna sultan rendah martabatnya sebab imam duduk depan. Jadi betul bila terkadang apabila kita mengedepankan dalil akal terlebih dahulu bukan bermakna kita menganggap dalil akal lebih mulia daripada dalil nakal. Bukan kita merendahkan dalil nakal. Kerana ketika itu memang dalil akal yang diperlukan, perlu dikehadapankan. Sebab apa? Contohnya orang-orang yang bukan Islam, mereka tak akan terima dalil akal. Maka kita kena kedepankan dalil akal dulu. Kerana dia pun ada akal walaupun dia bukan Islam.
Jadi ketika itulah kita kedepankan dalil akal supaya kita dapat berhujah dengan dia, mengalahkan hujah dia, dan bila dia kalah hujah dari segi akal, maka barulah kita bawa nakal. Contohnya dalam mengenal Allah pun didahulukan dalil akal. Contoh berlaku pada semua Nabi. Semua Nabi datang mengajak umatnya kepada Allah dengan menggunakan dalil akli. Ini yang Wahabi tak setuju sebab dia tak faham kot. Senang je, mukjizat itu dalil akli. Mukjizat dalil akli, bukan dalil nakli. Jadi Allah Ta'ala akan buatkan mukjizat bagi para rasul untuk membuktikan kebenaran mereka. Jadi apabila orang kafir yang berakal itu melihat akan mukjizat, maka akal mereka akan membenarkan bahawa dia ni memang betul-betul utusan Tuhan yang mampu membelah bulan, mampu membelah laut, mengeluarkan unta dari batu dan sebagainya. Ini mustahil dibuat oleh manusia. Dan Nabi itu sendiri pun tak mengaku kata dia yang buat. Dia kata ini Tuhan dia yang mengutuskan dia, iaitu Allah Ta'ala yang buat. So akhirnya akal manusia akan tunduk kepada mukjizat tersebut. Lalu bila dia tunduk, dia percaya orang ini benar-benar utusan Allah. Maka mereka akhirnya menerima dan beriman kepada Allah sebagai pengutus rasul itu, dan juga rasul itu sebagai utusan Allah. Dan rasul itu akan memperkenalkanlah nakli kepada umatnya wahyu, itu Quran ataupun Taurat atau Injil. Di situ kita kata kita dahulukan akal, bukannya kita memandang rendah kepada akal. Tak mungkinlah kalam Allah lebih rendah daripada akal manusia. Mustahil. Kalau ulama syiarah bodoh, tak tahu bahawa wahyu kalam Allah itu lebih mulia daripada akal-akal makhluk. Kalam Allah sifat Allah, mustahil dia sifat Allah itu lebih rendah daripada makhluk, itu akal. Jadi kalau dia tak faham, dia sangka kita ni dahulukan akal. Sebenarnya yang dia duk salahkan kita kerana mendahulukan akal tu sebab apa? Sebab bila dia mendatangkan wahyu, contohnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Lalu dia mengatakan, ayat itu mengatakan Allah duduk di atas arash. Allah menetap istiqrar, julus di atas arash. So kita kata mustahil secara akal bahawa Allah Ta'ala sebagai Khalik, sebagai Tuhan, dia duduk di atas makhluk. Dia menetap di atas makhluk. Dan itu pun sebenarnya bukanlah akal semata-mata. Ada juga ayat Al-Quran yang qat'i yang menunjukkan perkara itu mustahil. Contohnya, laisa kamitslihi syai'. Jadi dalil akli yang mengatakan mustahil Allah Ta'ala itu berada, mengambil ruang, bertempat di aras itu, dia sama dengan dalil nakli yang qat'i, iaitu laisa kamitslihi syai'. Jadi puak-puak ni oleh kerana dia nak memenangkan akidah dia yang Allah ni duduk bersemayam atas arash, menetap, akhirnya dia menganggap bahawa laisa kamitslihi syai' itu tidak qat'i. Itu masalah dia. Itu kita tak boleh buat apalah. Dari segi usul pun dia dah mengatakan begitu, itu kita tak perlu layan. Kita tak perlu memaksa musuh kita menerima pendapat kita. Kadang-kadang kita dah ilzamkan dia dah menerima hujah kita, tapi dia yang jahil tak faham apa, memang tak boleh buat apa. Itu dipanggil mu'anadah atau mukabarah, menolak realiti. Jadi sebab tu ulama kita apabila berlakunya ta'arud pada zahir, contohnya Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah sebut yadullah fawqa aydihim. Jadi Allah Ta'ala sebut tu, jadi zahirnya menunjukkan mana Allah tu berada duduk atas arash. Jadi akal kita kan, tak kalah Tuhan duduk atas arash atas makhluk. Itu siapa yang lagi besar, Tuhan ke? Kita berfikir begini bukan dia tuduh kita. Sebenarnya kita lah yang mujassimah. Sebab kita bayangkan tu. Bukan masalah tu. Kita dah, maknanya dia seolah dia dengan andaian tersebut, dia yang buat andaian, lepas tu dia menuduh kita punya. Siapa yang berfikir kalau ayat tu Ar-Rahman wal Arsyistawa berarti Allah duduk atas arash, dia lah yang mujassimah sebenarnya, sebab tu dia nafi. Kita lah yang mujassimah sebenarnya sebab kita menafikan benda tu, sebab kita menganggap itu ada unsur tajsim, lalu kita nafikan. Padahal dia kata orang tak perlu pun memikirkan jisim ke tak jisim bila baca ayat tu. Tak apalah, itu dia nak tuduh tu dia punya pasal lah. I'tiqad ini kan dalam hati. Kan? Kita jelas-jelas mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tiba-tiba kita mujassimah. Tak apalah, tuduhan dia tu bukan boleh mengubah realiti pun. Tuduhan hanyalah satu tuduhan. Kan? Belum tentu lagi bila dia menuduh kita ni mujassimah, berarti realitinya kita ni mujassimah. Tak apalah, besok di padang mahsyar dia tanggunglah atas tuduhan dia tu kalau tak betul. Kita bermati-mati menentang tajsim tasbih, tiba-tiba kita yang dituduh mujassimah. Itu orang panggil apa? Dah tak ada modal lah tu. Dah tak ada modal lagi nak hujah, tuduh kita pula mujassimah. Tak apa, akhirat ada kan. So beri depan Allah, kau jawablah tuduhan tu. Kenapa kau menuduh orang mujassimah yang bukan mujassimah?
Kita tak tuduh dia mujassimah, kita hanya mengatakan barang siapa yang mengatakan begini dan begini, zat Allah itu betul-betul berada di atas haram, menetap duduk, maka dia adalah mujassimah. Akhirnya siapa makan cili dia rasa pedas lah. Itu je. Kita tak sebut nama, kita tak sebut siapa. Siapa suruh kau terasa kan? Kau pula terasa, lepas tu buat video jawab. Maknanya kau lah ya terasa. Kita sebenarnya dalam fikiran kita target orang lain. Tiba-tiba ada pula yang respon, oh rupanya dia pun sama. Kita tak tuduh dia pun. Tiba-tiba dia terasa, dia jawab. Confirm lah tu dia. Dia yang sendiri yang mengaku lah tu seolah-olah. So, jadi dalil akal yang qat'i tidak akan bercanggah dengan dalil nakal yang qat'i. Mustahil. Kerana kedua-duanya adalah daripada Allah Ta'ala. Nakal pun dari Allah, akal pun dari Allah. Dan tak mungkin Allah menciptakan akal menyalahi nakal yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Cuma manusia yang gagal, sebahagian manusia dia gagal untuk memahami akan di manakah keqat'iyan akal itu dan di mana keqat'iyan nakal itu. Yang mustahil bercanggah antara qat'i akli dengan qat'i nakli. Kalau bercanggah berarti mesti salah satu yang tidak qat'i. Dan akal ini bukanlah akal Aristotle, bukan akal falsafah, bukan Socrates, bukan Plato, bukan Pythagoras, bukan siapa-siapa. Akal yang disepakati oleh umat Islam. Bahkan ada yang disepakati oleh seluruh manusia. Contohnya macam jam'u bainan naqidain tadi, berkumpulnya dua perkara yang berlawanan dalam satu nisbah hukumiah itu sepakat orang yang berakal Islam ke bukan Islam. Tiba-tiba kerana dia kata ini kaedah datangnya dari falsafah, so kita sebagai orang Islam kita kena tolak. Maknanya kalau ahli falsafah kata 1+1 2, kita kena tolak lah. Kita kata 3 bukan 2 macam tu. Jadi ini penting kita kena faham. Sebab tu kita dalam mukadimah mana-mana kita akidah manhaj Asy'ariyah akan diperkenalkan dalil akli. Dan dalil akli itu ada tak banyak, hukum dia ada 3 saja, iaitu wajib, mustahil, haram yang akan kita bahas kemudian. Sebelum tu saya nak bahas satu lagi bab lain, iaitu penyusunan ilmu akidah. Ini pun penting. Ini pun kerana apa? Kerana banyak pihak-pihak yang sebelah sana tu mendakwa kenapa kita perlu ikut mazhab, terutamanya mazhab akidah ke mazhab fiqah ke. Kita ada Quran dan hadis. Ini orang jahil sejarah sebenarnya. Biasanya orang-orang jahilnya dia yaqulu ma la yafqahun, bercakap benda yang di sini tak faham. Cakap je. Sekarang ni bila kita tengok tadi sumber ajaran Islam tu daripada Quran dan hadis. So di zaman Nabi SAW tidak ada satu kitab pun melainkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun tidak ada dalam bentuk kitab. Bahkan ditulis-tulis di lembaran-lembaran, di pokok-pokok kayu, daun-daun kayu, kulit-kulit kayu, batu-batu dan dihafal oleh sebahagian sahabat. Hadis pun langsung tidak ada tulisan. Bahkan dilarang menulis hadis ketika itu. Yang ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, maka Quran dibukukan atas cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadilah kitab yang satu. Kemudian diperbaiki lagi zaman Utsman, dihapuskan Quran-Quran yang bukan berbahasa Quraisy. Di zaman Ali diletaklah titik, baris, harakat dan sebagainya. Jadi sebuah kitab. Dan penulisan pun tidak ada sebenarnya yang betul-betul kita kata penulisan yang lengkap lah. Walaupun ada beberapa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Amr bin As menulis ribuan hadis juga. Sayyidina Ali pun menulis juga seperti kadar-kadar zakat, kambing, unta, lembu dan sebagainya. Tapi dia bermula penulisan hadis ini pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Ketika beliau jadi khalifah, beliau telah memerintahkan para gubernur-gubernur setiap kawasan, setiap negara untuk memerintahkan ulama'-ulama'nya mengumpul dan menulis hadis. Inni akhafu indirasal ilmi. Aku takut ilmu akan pupus. Maksudnya, kalau para sahabat Nabi semuanya mati, semuanya meninggal dunia, tabi'i yang merupakan murid sahabat meninggal, akhirnya hadis Nabi tak dituliskan, takut terkuburlah hadis-hadis ini bersama dengan sahabat dan tabi'in. Akhirnya imam antaranya yang menyambut seruan itu Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, dia telah mengumpulkan, bergembara ke seluruh negara yang ada muhaddisin di situ, lalu dia kumpulkan hadis. Walaupun bila ditanya Imam Zuhri adakah dia mengumpulkan semuanya, dia kata tak, 3/4 tak, separuh mungkin. Ada lagi ulama seperti Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, dia pun mengumpulkan hadis seperti Imam Zuhri. Dua orang ni masyhurlah pada peringkat awal. Kemudian seterusnya peringkat kedua zaman-zaman Imam Malik, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Auza'i, Imam Zuhri, Imam Sufyan Tsauri dan sebagainya. Itu peringkat ketiga masuklah zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian peringkat keempat barulah masuk Imam zaman Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan seterusnya berakhir pada zaman Imam Baihaqi pada pertengahan kurun yang kelima.
berlakunya penulisan pengumpulan hadis. Okay. Jadi mazhab muhaddisin ni kalau dalam bab akidah mereka menulis kitab ataupun bab berkaitan dengan akidah ini dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rukun iman. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan rukun iman. Dinamakanlah Kitabut Tauhid, Kitabul Iman misalnya. Seperti Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Iman, ada Kitabut Tauhid. Imam Muslim pun ada Kitabul Iman. Kemudian Imam Ibnu Mandah ada Kitabul Iman, Kitabut Tauhid. Ada yang masuk kitab Ahlussunnah wal Jamaah, Akidah Ahlussunnah Al-Lalikai misalnya. Banyak lagi lah. So manhaj muhadisin di dalam menulis akidah ni ialah mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang bersanad biasanya. Hadis-hadis Nabi yang bersanad dikumpulkan tentang bab tentang beriman kepada Allah, bab tentang beriman malaikat, bab tentang beriman kepada kita-kita, bab beriman kepada rasul-rasul, bab beriman pada hari kiamat dan juga qadar dan qadar. Dikumpulkan Quran dan hadis. Kerana seperti mana yang kita maklum, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan akidah tersebar di seluruh Quran, begitu juga hadis Nabi pun tersebar di seluruh dada-dada ataupun kitab-kitab para muhaddisin yang sebelum tu. Akhirnya sebagian manusia telah mengumpulkan, mengasingkan dan mengumpulkan di bawah tajuk, di bawah satu bab lah, Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah dengan sanad sekali. Itu dipanggil manhaj muhaddisin. Yang kedua manhaj fuqaha. Dan sebenarnya manhaj fuqaha ni kita kata lebih awal sebenarnya berbanding manhaj muhaddisin, kerana Imam Abu Hanifah ni Fiqhul Akbar tu kalau sabit padanya memang qat'i, maka dia antara yang awal menulis akidah. Dan manhaj fuqaha ni kita tengok agak berbeza dengan manhaj muhaddisin, kerana manhaj fuqaha ni mereka lebih kepada mengistimbatkan kefahaman daripada Al-Quran dan hadis lalu menulis dengan bentuk yang lebih mudah. Dia tak datangkan Quran hadis, kadang-kadang ada juga, tapi biasanya dia akan datangkan kefahaman daripada Quran dan hadis itu. Contohnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan tulis itu sesungguhnya Allah Taala memiliki sifat kudrah. Tentulah daripada ayat itu difahami bahawa Allah Taala memiliki sifat kudrah dan sebagainya. Itu manhaj fuqaha. Dan yang terkenalnya antaranya Fiqhul Akbar, kemudian akidah Tahawiyah. Imam Abu Ja'far Al-Tahawi meninggal tahun 321 Hijrah pun dia menulis kitab akidah Tahawiyah itu hampir sama dengan cara Imam Abu Hanifah sendiri menulis kitab akidah, iaitu Fiqhul Akbar. Dan setakat ni dua tu je lah yang masyhur. Yang lain tu saya pun tak pasti, mungkin ada, mungkin tak sampai kat kita, ataupun ada tapi saya tak tahu. Mungkin. Itu dua manhaj yang awal lah kita kata dalam menulis akidah. Bahkan fiqh pun sama lah ni, kita fokus akidah. Kemudian barulah datang manhaj yang ketiga, iaitu manhaj mutakallimin. Manhaj mutakallimin bermula daripada kurun yang keempat, yang ahli sunnah lah. Adapun mutakallimin sebelum kemunculan ataupun kebangkitan Imam Abdul Hasan Asy'ari itu kebanyakannya dikuasai oleh Mu'tazilah. Mereka juga ada kitab juga, tapi akidah mereka itu seperti yang saya sebut tadi menyalahi ahli sunnah wal jamaah, maka kita tak pakai lah. Mereka ni lah antara yang awal menggunakan manhaj atau ilmu kalam. Manhaj mutakallimin iaitu menggunakan ilmu kalam atau ilmu logik akal di dalam membahas akidah, kerana sejarah dia panjang, saya pun nak cerita pun dah tak larat lah. Jadi golongan Mu'tazilah ni mereka yang sebenarnya bangkit menentang falsafah, mengkaji falsafah, menterjemahkan falsafah, kitab-kitab falsafah ke dalam bahasa Arab atau perintah Khalifah Ma'mun. Kali ini kerajaan Bani Abbasiyah. Akhirnya mereka menguasai falsafah, ilmu akal, ilmu logik, ilmu kalam dan bangkit menentang falsafah, lalu dipanggil sebagai ilmu kalam. Beza ilmu kalam dengan falsafah ialah ilmu kalam ni ilmu akli yang digunakan oleh ulama Islam, dan falsafah ni yang digunakan oleh ahli falsafah. Walaupun ada sebagian ulama Islam yang digelar sebagai ahli falsafah seperti Ibn Sina, Al-Farabi, siapa lagi, Ibn Rushdi dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka lebih cenderung kepada pendapat ahli falsafah akidah. Dan ketiga tu Mu'tazilah lah yang digelar sebagai mutakallimin ataupun ulama kalam. Inilah yang mana yang kita selalu dengar celaan secap Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Celaan Imam Malik, Imam Salafus Salih terhadap ilmu kalam ni bermula apabila Mu'tazilah mula menggunakan ilmu kalam lalu membina akidah mereka menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Bukan semualah, sikit je pun sebenarnya. Kecoh je lebih. Jadi sebabkan Mu'tazilah ni mereka menguasai ilmu kalam dan bangkit menentang falsafah, akhirnya mereka sendiri sedikit terpengaruh dengan ilmu kalam ini, akhirnya membina sebahagian kecil akidah mereka, tak banyak. Sebahagian kecil akidah mereka menyalahi ahli sunnah wal jamaah disebabkan ilmu kalam.
Sebab tu ya ilmu kalam ketika itu yang digunakan oleh Mu'tazilah dicaci, dicela oleh imam-imam salaf. Dan ketika itu Imam Abu Hasan Asy'ari lahir pun belum lagi. Imam Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah dan meninggal 324 atas pendapat yang masyhur. Dan ketika dia keluar daripada Mu'tazilah tu umur dia 40 tahun. Ringkas ceritakan dia ni, mak dia waktu kecil lagi dia bapak dia meninggal, mak dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai. Lalu dia diasuh oleh Abu Ali Al-Jubai, salah seorang pembesar Mu'tazilah. Akhirnya dia pun menguasai ilmu akal, ilmu kalam. Bersyir Mu'tazilah. Kemudian umur dia 40 tahun, bulan Ramadan dia mimpi 3 kali jumpa Nabi dan Nabi besar sebelum dia kembali kepada akidah Nabi dan sahabat. Akhirnya dia kaji semula. Lalu dia dapati beberapa pegangan Mu'tazilah ni menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu dia bangkit menentang Mu'tazilah. Dan ketika itu kerana dia mahir dalam ilmu kalam, maka dia gunakan ilmu kalam yang sama untuk bangkit menentang Mu'tazilah. Ilmu kalam ni ilmu macam ilmu matematik lah. Ilmu matematik ni ilmu untuk kita mengira sesuatu. Jadi kita boleh menggunakan ilmu matematik untuk jalan yang baik atau boleh menggunakan ilmu matematik untuk jalan yang tak baik. Menipu orang dengan ilmu matematik atau ilmu orang tu dia pandai komputer, programmer. Dia boleh gunakan untuk menyusun database untuk satu company, tapi dalam masa sama juga dia boleh gunakan untuk hack akaun orang. Dia bukan salah ilmu tu, dia salah penggunanya. Jadi kalau ilmu kalam itu digunakan dan menghasilkan akidah yang menyalahi Ahlussunnah, maka kita tolak. Tapi kalau ilmu kalam itu digunakan untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan untuk menguatkan lagi hujah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu diterima. Itu yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, dan juga dalam masa yang sama Abu Mansur Maturidi menggunakan ilmu kalam di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So kita kudu faham di sini ada dua, satu dipanggil akidah, satu dipanggil manhaj. Jadi akidah memang bersumberkan Quran dan hadis. Dan akidah tu mestilah disepakati oleh semua umat Islam, itu panggil akidah Islam, ataupun semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia panggil akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di dalam menegakkan hujah, membawa dalil, sama ada dalil nakli ataupun akli, yang mana-mana dalil akli ni ialah yang kita kata sinonim dengan ilmu kalam. Kerana ilmu kalam ni ilmu yang membahaskan dalil-dalil akidah menggunakan hujah logik akal yang tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan menguatkan lagi dan menyokong lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya ilmu kalam di zaman Imam Abu Hasan setelah keluar daripada Mu'tazilah itu, inilah ilmu kalam yang bersih daripada falsafah dan bersih daripada akidah bid'ah yang dibawa oleh Mu'tazilah dan yang lain-lain. Lalu digunakan untuk membela, menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari seperti mana kata Imam Subki radhiyallahu anhu bahawa Imam Asy'ari bukanlah membuat mazhab yang baru, membawa akidah yang baru. Tapi bila meneruskan akidah salafus salih, tapi dalam masa yang sama beliau menggunakan pendekatan salaf dan juga pendekatan khalaf, pendekatan akli, pendekatan ilmu kalam. Dalam kitab Ibanah dia menggunakan pendekatan salaf, dan dalam kitab yang lain Lumak dan sebagainya dia menggunakan pendekatan mutakallimin. Boleh kita kata ilmu logik akli ini ada 3 fasalah. Yang pertama fasa falsafah, yang mana mereka ni semata-mata akal tanpa merujuk kepada Quran hadis, sebab mereka kan sebagainya bukan Islam. Jadi sebab tu kebanyakan falsafah mereka bercanggah dengan Islam. Kemudian yang fasa yang kedua, ilmu falsafah ni dah mula masuk ke dalam dunia Islam kerana arahan Khalifah Ma'mun ketika itu menyuruh ulama-ulama menterjemahkan kitab falsafah dalam bahasa Arab, menguasai falsafah dan sebagainya. Akhirnya digunakan untuk menentang falsafah. Maka ini dipanggil ilmu kalam versi Mu'tazilah. Oleh kerana Mu'tazilah ni menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, maka ilmu kalam mereka itu dicela, dikritik. Dan yang ketiga, ilmu kalam yang digunakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari yang bekas Mu'tazilah, bangkit untuk menentang Mu'tazilah sendiri dan juga firqah-firqah yang lain, akhirnya menggunakan ilmu kalam untuk membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu kena tahulah, itu basic. Sebab tu kita tak heran pun kalau pihak lawan kita tu membawa kalam-kalam Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Imam-imam salafus salih, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal yang mencela ilmu kalam tu, kita tak heran. Sebab kita tahu sejarah. Kita tahu sejarah. Yang dicela tu ilmu kalam yang digunakan pakai oleh Mu'tazilah yang menghasilkan akidah yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Imam Abbas Nasir datang kemudian. Kan? Jadi macam mana boleh Imam Syafi'i mencela apa yang dibuat oleh Imam Asy'ari, sebab Imam Asy'ari tak lahir lagi. Ketika Imam Syafi'i meninggal pun Imam Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi.
Lepas tu ada pula yang kata sebenarnya yang menundukkan Mu'tazilah ni adalah Ahlul Hadis, bukan Imam Abu Hasan Asy'ari. Maulana Ihsan jahil sejarah, tak reti sejarah ke? Tu dia. Habis tu sampai kurun yang kelima, Imam Zamakhsyari tu, Imam Mu'tazilah yang hebat tu, datang dari mana? Kalau Mu'tazilah dah sebelum zaman Imam Hasan Asy'ari sendiri dah Mu'tazilah dah dihapuskan. Tapi Imam Abu Hasan bukan Mu'tazilah ke? Bukan Mu'tazilah. Kejap kata Imam Abu Hasan Asy'ari bekas Mu'tazilah, so kita tak boleh pakai kerana di bawah akidah tu ada berbau-bau Mu'tazilah. Bahkan lebih parah lagi kritikan yang ataupun gelaran yang diberikan iaitu Khawanis Mu'tazilah, unsanya Mu'tazilah, pondannya Mu'tazilah. Mana nak mencampurkan antara akidah Ahli Sunnah dan Mu'tazilah. Maksudnya campur antara lelaki dengan perempuan kan. Khunsa ni kan campuran lelaki perempuan. Maksudnya ada dia ni lelaki tapi macam perempuan, lebih kurang macam itulah. Akhirnya tuduh Imam Hasan Asy'ari ni Khawanis Mu'tazilah, pondannya Mu'tazilah. Maksudnya di Ahli Sunnah pun dia, Mu'tazilah pun dia campur. Tapi betul kata tak, ada sebagian pula kata Mu'tazilah dah pun dihapuskan oleh Ahlul Hadis sebelum zaman Imam Asy'ari. Memang satu je nak pakai ni. Lepas itulah Imam Zamakhsyari yang Mu'tazilah, terkenal dengan Mu'tazilah tu, pengarang kitab Tafsir Kasyaf. Saya bertemu lagi dengan Imam Ghazali. Bersoal jawab dengan Imam Ghazali. Itu dah kurun yang kelima tu. Kalau dah terhapus sebelum Imam Asy'ari, maknanya Imam Zamakhsyari tu mazhab apa? Kalau bukan Mu'tazilah, dia antara Mu'tazilah yang hebat dalam ilmu balaghah. Itulah masalahnya kalau bila kita tak tahu sejarah, bila pihak lawan kita mentibai kita dengan auta, kita pun mengelabah. Tak perlu mengelabah, mana kita tak tahu sejarah. Dia orang ni je yang putar belit, disokong oleh pengikut sendiri, lepas tu rasa macam betul lah. Saya cabar orang tu, panggil datang, tak datang sampai sekarang ni, tak jumpa pun. Kan nak gaduh, nak lawan ke apa, nak tunjuk bukti. Mana bukti kau kata Mu'tazilah dah dihapuskan sebelum zaman Imam Asy'ari tu, mana dia? Sejarah penting. Jadi penulisan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam masa yang sama tapi tempat yang berlainan, dan diteruskan oleh ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah itu ialah manhaj yang baru, iaitu manhaj ilmu kalam, tetapi akidah yang sama yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada muhaddisin ke, fuqaha ke, cuma manhaj yang agak sedikit berbeza. Bukan berbeza maksudnya tak sama, mereka menambah pendekatan yang baru dan tetap membawa pendekatan yang lama. Tak mungkinlah kita takkan bawa Quran hadis dalam akidah, walaupun dia tak tertulis pun di dalam kitab contohnya. Dan tak mungkinlah takkan dibawa pemahaman fuqaha daripada ayat Quran yang berkaitan dengan akidah, begitu juga dengan hadis yang berkaitan dengan akidah. Tetap dibawa dalam kitab akidah yang bersih mutakallimin. Cuma ditambah dengan hujah-hujah akli, hujah-hujah logik untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan membuat satu susunan yang begitu kita kata begitu nak letak perkataan apa tak ingatlah. Susunan yang mantap, susunan susunan yang cantik lah, yang indah, dan pembahagian sifat kepada salbiyah, ma'ani manawiyah, kan, mengambil sifat-sifat induk berbanding sifat-sifat furu' ataupun cabang, kemudian mendatangkan kaedah yang mudah di dalam berhujah secara akal, membawa kepada mukadimah sughra, kubra dan natijah, yang mana kalau ustaz tu kena kuasai lah. Kalau awam mungkin lah tak susah kot dia nak kuasai benda ni, tapi sebenarnya tak susah pun kalau dia betul-betul sungguh-sungguh nak belajar. Kan kita biasa kita dengar, jika kau katakan kau boleh, pasti kau boleh melakukan, kan? Jadi awal lagi tu, susah sifat 20, Nabi tak ajar. Habis dah mula-mula dianggap susah tu, Nabi tak ajar pula tu. Memang Nabi tak pernah kumpulkan pun sifat tu menjadi 20. Tetapi isi kandungan dalam sifat 20 tu mustahil tidak diajar oleh Nabi. Mustahil tak ada dalam Quran dan hadis. Itu nanti satu persatu kita akan bahas ni. Kita tengok betul ke tak ada dalam Quran. Betul ke Nabi tak pernah ajar sahabat yang Allah ni wujud, Allah ni qidah, Allah ni baqa, Allah ada kudrah iradah dan seterusnya. Orang-orang sama ada dia jahil ataupun dia buat-buat tak tahu. Pala tahu kata. Buat-buat pala tahu. Jadi
sejarah kita kena tahu, sejarah pentadwinan ilmu akidah. Manhaj muhaddisinnya, manhaj fuqahanya dan manhaj mutakallim ini seolah-olah melengkapi, menyempurnakan apa yang telah dibuat oleh yang sebelum. Membawa akidah yang sama yang dipegang oleh salafus salih, tak kira muhaddisin ke fuqaha ke, dan menambah dengan pendekatan yang baru, hujah akli, tertib susunan dan sebagainya, akhirnya diterima oleh seluruh ulama ke hari ini. Dan ulama-ulama hadis pun tak pernah menolak Asy'ariyah Mu'tazilah kerana di dalam itu sendiri sudah ada manhaj salaf, tariqut salaf. Contohnya dalam berhadapan dengan ayat mutasyabihat, kita akan sebut dalam bab ni ada dua tariqah, tariqah salaf dan tariqah khalaf. Untuk tariqah salaf kadang-kadang lebih baik kita amiruha kama ja'a, lalukan saja tak payah, atau kita tafwidkan maknanya kepada Allah. Kalau kita nak isbatkan, kita kena ada tanzih dan tafwid, dan sebagainya, dijelaskan semua. Dijelaskan semua dalam tu. Bukan kita meninggalkan sama sekali manhaj salaf. Dikumpulkan, mungkin tak pernah baca kot kita Asy'ariyah. Itu dakwa lebih-lebih. Kuasai dulu, baca dulu Asy'ariyah punya kitab, barulah nak komen ke, nak apa, nak kritik ke, kat mana kekurangan je. Tapi jangan baca satu dua kitab. Asy'ariyah punya kitab beratus. Dan ada yang sesi matannya, sesi syarahnya, hasyiahnya. Ada yang mutakadimin, ada yang mutakhirin, ada yang mutawassit. Ada yang fokus kepada basic, ada yang fokus kepada rad kepada golongan-golongan bid'ah, ada yang fokus kepada rad falsafah. Janganlah kau pergi baca yang rad falsafah, lepas tu kata Asy'ariyah semua falsafah. Tak pernah pun Asy'ariyah suruh orang awam belajar falsafah. Kau pergi baca, rasa tak ada mampu baca pun. Kalau baca kitab Mutalabul Aliyah Imam Fakhruddin Ar-Razi, Nihayatul Uqul fi Dirayatul Usul, ataupun kitab Imam Baydawi, kitab Mawaqif Imam Abduddin Iji, ataupun Maqasid Syarah Maqasid Taftazani, memanglah itu itu saya pun belum tentu lagi boleh kuasai semuanya. Tak pernah pun kita suruh orang awam belajar falsafah ni. Maksudnya nak lawan falsafah. Kita hanya fokus pada basic dulu. Paling-paling pun kita kata Matan Mulbarahin tu dah sudah. Tak ada falsafah langsung dalam tu. Yang ada hanyalah hukum akli kanak-kanak aja kita kata. Mudah saja. Kan? Ini contohnya kita kata alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Maka alam ni baru. Alam ni baharu. Setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Kerana mustahil jadi sendiri. Maka alam mestilah ada yang membaharukannya, menciptakannya. Itu akli budak-budak je boleh kata, oh ini apa susah, tak boleh lah, pening lah. Itu semua apa? Wallahu alam saja nak menakut-nakutkan orang awam. Nak kata apa, nak melariskan produk sini, nak condemn produk orang. Mana boleh. Ini dah diterima dah 1000 tahun lebih dah. Ada peringkat-peringkat lah. Kita bukan nak suruh orang awam belajar falsafah. Paling pun kita bagi yang paling basic je, akidah, dalil ijmali. Selesai. Akidah pun tak banyak. 20, 13. Yang korang berapa? Cuba beritahu tengok. Kritik tapi tak bagi solusi. Itu ajak orang 3 serangkai. Lepas tu nak kafirkan umat, nak bidahkan umat. Itu je kerja dia. Wallahualam, itu sikit sebanyak. Jadi kita akan insyaAllah pertemuan yang seterusnya. Nanti di situlah kita akan bahaskan daripada mana datangnya sifat 20. Kenapa 20? Memang 20 ke asalnya atau macam mana? Macam mana pula Maturidiyah, betul ke Maturidiyah tu pun 20 juga ke, atau 21 atau 22 atau macam mana, atau 13 atau 14 atau 15? Itu ada sejarah di sebenarnya. Ada sejarah. Jadi sebelum tu kita kena tahu sikitlah latar belakang Imam Abu Hasan Asy'ari. Pun saya letih nak cerita. Antara cerita yang paling banyak tentang Abu Hasan Asy'ari ni tentang sejarah hidup dia Mu'tazilah. Bapa meninggal waktu kecil, mak kahwin dengan beliau Jubair. Kemudian umur 40 mimpi jumpa Nabi bulan Ramadan. Nabi suruh tinggalkan akidah Mu'tazilah, masuk pindah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia berkhutbah. Kemudian dia tanggalkan jubah dia, kata mulai hari ni aku tinggalkan fahaman ni, iaitu Mu'tazilah yang mengatakan ni contohnya Quran makhluk, Allah tidak boleh lihat di akhirat. Orang yang pengamal dosa besar mati tak sempat taubat masuk dalam neraka selama-lamanya, ataupun manzilatul baina manzilatan, kemudian masuk neraka selama-lamanya, dan banyak lagi lah. Lalu dia pun tinggalkan Mu'tazilah, lalu bangkit menentang Mu'tazilah dengan ilmu kalam yang dia kuasai dalam Mu'tazilah itu, dan akhirnya ulama mengangkat dia sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah pada zaman tersebut. Lalu dia mengaranglah kitab Ibanah, kitab Lumah, macam-macam kitab lagi dia karang. Sebenarnya kitab dia beratus tapi tak sampai ke kita je. Yang sampainya kitab Ibanah yang ada kontroversi itu. Tentang kitab Ibanah ni pun saya nak ulas sikit lah.
kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun ulama itu imam mazhab, pengasas mazhab, bukan bermakna dia maksum. Itu ahli sunnah wal jamaah. Yang maksum hanya Rasul dan Nabi saja. Ulama dia tak maksum, walaupun pengasas mazhab, muassis mazhab, dia tak maksum. Imam Syafi'i tak maksum, Imam Abu Hasan Asy'ari pun tak maksum. Dia ulama, dia berijtihad, kadang-kadang betul, kadang-kadang dia musib, kadang-kadang dia mukhti'. Jadi yang menjadi ukuran itu bukan pendapat imam mazhab sahaja. Yang menjadi ukuran itu adalah yang pertama ijma' umat Islam. Yang kedua ijma' ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga pendapat jumhur. Kalau tak berlaku ijma', ada khilaf, kita lihat kepada pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan kalau imam mazhab dah kata macam tu, kita kena ikut. Jadi apa yang Imam Abu Hasan Asy'ari tulis dalam Ibanah, semua kena ikut. Tak. Kalau ada banyak pendapat kata Ibanah tu dah dimadsus, maksud diubah suai oleh tangan-tangan yang tak bertanggungjawab. Ada yang kata tak, memang tu akidah dia, cuma di dalam menukilkan akidah salah tu ada sedikit kesilapan, kesalahfahaman apa yang dipegang oleh ulama salafus soleh. Ataupun ada pendapat yang dhaif dinukilkan juga oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, lalu disangka itu akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, macam-macam. Iaitu contohnya mengenai ya sakinas sama, itu dhaif. Walaupun dinukilkan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, bukannya kita kena terima semua. Kalau itu bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, menyalahi jumhur, kita tolak. Sama je Imam Syafi'i punya pendapat, ada yang menyalahi dalil sunnah yang lebih kuat, lalu ditolak pendapat Imam Syafi'i, walaupun beliau pengasas mazhab Syafi'i, tapi bukan 100% diambil. Imam Syafi'i sendiri, dia meninggalkan qaul qadimnya lalu berpindah pada qaul jadid. Bahkan dia sebutkan iza sahal hadis wa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis itu, bukan sahih hadis itu sahih sanad dia, sahhalil ihtijaj bihi, sah untuk untuk berhujjah dengannya, fahuwa mazhabi, itulah mazhab aku. Dan dia tujukan ni kepada mujtahid, bukan kepada orang awam. Jadi ada je pendapat Imam Syafi'i yang tak dipakai kerana mendapati ada kelemahan di situ, lalu ulama-ulama yang datang yang mendukung mazhab Syafi'i akan mentarjihkan sehingga mendapatlah satu hukum yang muktamad dalam mazhab. Sama je Imam Abu Hasan Asy'ari dalam Ibanah, kalau apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan Ibanah itu bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah ataupun pendapat yang lemah di kalangan ahli sunnah, maka tak diambil. Dia ambil yang qat'i saja. Dengan apa itu kita Ibanah macam mana? Dah kita Ibanah dah kelang kabut dah. Tak perlu kelang kabut pun. Mana yang apa yang disebut dalam Ibanah tu, itu kalau tak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka diambil. Kalau ada percanggahan ataupun ada unsur-unsur kita kata waham, ada waham kepada akidah yang boleh menyalahi ahli sunnah wal jamaah atau pegangan yang dhaif di kalangan salaf, tertolak. Bukannya berarti kalau semua salah kita ambil semua. Sebab tu ada penambahbaikan, ada tarjih, ada tahqiq, ada tahzib dalam mazhab. Itu menunjukkan keadilan, insaf ahli sunnah wal jamaah, bukan ta'assub terus kepada imam. Imam kata semua salah pun ambil juga. Yang lemah dhaif pun ambil juga, tak. Kita hanya ambil yang betul-betul kuat, yang qat'i saja. Qat'i saja. Jadi tak perlu risau tentang kita Ibanah tu. Kemudian seterusnya kita kena tahulah dia punya tabaqah dia. Setelah Imam Abu Hasan Asy'ari itu ada anak murid dia Abdul Hasan Al-Bahili, kemudian Ibnu Mujahid yang mengarang kitab Risalah ila Al-Saghri, walaupun ada khilaf kitab tu siapa yang tulis, Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri atau Ibnu Mujahid. Ataupun risalah yang Al-Istihsan fi Hawdi fi Ilmil Kalam, itu pun ada yang kata Imam Abu Hasan Asy'ari yang tulis, ada yang kata Ibnu Mujahid. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Jadi perlu kita teliti, kita kenal kitab, tahu kitab tu kedudukannya macam mana, Ibanah tu macam mana. Kemudian masuk tabaqat yang kedua, Qadhi Bakar Baqilani, Abu Isa As-Firayini, kemudian Ibnu Furak, dan seterusnya masuk kepada Walid Ibn Haramain, bapa kepada Imam Haramain, kemudian Imam Haramain sendiri, kemudian anak muridnya Imam Ghazali, kemudian masuk ke zaman Syarastani, masuk ke zaman Fakhr Razi, kemudian Imam Amidi, Baidawi, Urmawi, Katibi, Aduddin Iji, Taftazani, Syarih Jurjani, Sanusi, Samarkandi, Laqani, kemudian Dusuki, Dardir, dan sebagainya lah. Ilim Sani. Kena ambil tahulah tabaqat-tabaqat Asy'ariyah ni. Jangan duk belajar satu kitab tu je, lepas tu bila orang hujah, lepas tu berhujah dengan kitab Fardul Faraid.
Lepas tu tuduh kita ni Jabariyah lah, Qadariyah lah, itulah masalah tu ahli sunnah ni. Bukalah semua kitab. Ada perbahasan tu sangat luas. Tentunya contohnya bab khalqu af'al al-ibad itu. Bab af'al ikhtiyari takdir lah qada dan qadar tu. Itu sampai ada ulama tulis kitab yang khusus tentang masalah tu. Kita janganlah main rot je semua orang ikut suka. Saya pun kena rot dengan apa ni Ustaz ahli sunnah ni. Terkejut saya. Lepas tu bila kita ajak muzakarah tak nak datang pula. Tahu nak rot je. Ajak muzakarah tak nak, boleh berjumpa depan-depan senyap. Jadi kalau saya salah ya. Baik tu saya salah. Saya ada nukilan. Ini saya nukil daripada kitab ni. Ahli sunnah punya nukil. Taftazani yang kata macam ni. Oh, Taftazani pun salah. Kalau Taftazani salah, Assalamualaikum. Tu je lah. Payah macam tu. Sekurang-kurangnya kita tahu bab ni ada khilaf. Ni ada khilaf. Jadi yang mana yang sesuai. Kadang-kadang khilaf itu berlaku dalam akidah ni susah kita nak tarjih. Dia bukan macam fiqah. Fiqah ni kita bolehlah tarjih. Sebab apa? Kita nak amalkan benda tu. So mana yang mutafaq alaih bainan Nawawi wa Rafi'i itu yang paling kuat. Atau ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kita pilih kalau Imam Nawawi. Atau pada kurun yang ke-10 antara Ibnu Hajar, Imam Ramli, Khatib Syarbini, Imam Zakaria Ansari, Imam Mahali, pilih yang mana. Itu untuk praktik amal, perlu ada tarjih. Akidah nak amal apa bendanya. Kalau dalam bab tu bab furu' biasanya khilaf ni bab furu' tak mungkinlah usul ada khilaf. Jadi kalau dalam bab furu' ada khilaf, tengoklah kecenderungan kita ke mana. Kalau kita cenderung kepada imam fulan, kita kalau saya lebih rasa imam fulan punya hujah lebih sesuai dengan saya. Saya rasa saya tak setujulah saya imam ni. Tak apalah ini, tak, engkau tak betul, aku yang betul. Ayah macam tu. Engkau pula lagi hebat daripada Taftazani kalau macam tu. Walaupun ada imam lain yang tak setuju dengan Taftazani, ada je dalam Asy'ariyah ni setiap imam ada yang pendapat dia tertolak. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, Qadhi Abu Bakar Bakilani sendiri, Imam Haramain, Imam Ghazali, Fuqadir Razi, Taftazani, Aduddin Iji, Sanusi, semua orang pendapat dia dalam Asy'ariyah ada yang ditolak. Dia tak ada satu imam Asy'ariyah semua pendapatnya semua dipakai, tak ada. Itulah adilnya Asy'ariyah ni. Begitu juga Maturidiyah. Jadi kalau kadang-kadang ada khilaf antara kita dengan Maturidi, itu khilaf pun kata ulama tak banyak. Katanya Imam Suyuti tulis, kata ada 13 khilaf, 7 pada usul, 6 pada furu' ataupun sebaliknya. Dibahaskan oleh siapa nama tu, satu orang ulama Hanafi yang Maturidi tu, belakang-belakang ada Bashar tu, siapa? Kamaluddin. Saya tak ingat namanya. Dia tulis tentang khilaf antara Asy'ari dengan Maturidi lah. Kamal Bashar, Ibnu Kamal Bashar, tak silap saya lah. So dia tulis kitab tu, ditahqiqkan oleh Syekh Saifuddin dan sebagainya. Kita tahu ada yang kata ni khilaf lafzi, ni khilaf hakiki. Tak ada masalah. Sebab ada benda-benda furu' memang ada khilaf. Jadi tak perlulah kita nak salahkan orang ni, salahkan orang tu. Kan? Jadi kalau yang usul sepakat, kita sepakat. Yang ada khilaf, kita ceritakan khilaf. Imam Fakhr Razi pun dikritik keras oleh Tilimsani dan ulama Asy'ariyah Maghribah. Kita kena tahulah benda tu. Tentang af'al ibad, adakah mailul qalbi itu wujudi atibari, itu dua-dua kaul ada. Tengok kita cenderung kepada yang mana. Lagi satu yang penting, kaul yang mana satu yang lebih sesuai untuk kita pertengahkan ke depan daripada orang awam, yang lebih mudah dicerna. Itu yang sepatutnya kita tengahkan. Mungkin kita cenderung pendapat yang ni, tapi untuk orang awam susah nak terima. Kita bagi pendapat yang lebih sesuai untuk orang awam. Bukan bermaknanya dalam akidah ni dia ada muktamad, yang lain semua tak betul. Kita tak sama dengan fiqh. Itu pun kena ambil tahulah, kena baca kitab-kitab Asy'ariyah. Cuba baca dengan bermula, kata ulama pesan kita, baca kitab-kitab akidah yang zaman yang terdekat dengan kita. Biasanya silibus-silibus pun disusun dengan kitab-kitab yang terdekat. Matalmul Barahin, Taqribul Aqaid, Kifayatul Awam, Matan Kharidah Bahiyah dengan syarah dia, kemudian Matan Jawharatul Tauhid, yang serta syarah-syarah dan hasyiahnya. Mula baca matan, kemudian lompat pergi syarah, kemudian masuk hasyiah. Dah selesai semua tu, baru kita berpindah kepada Mutaqaddimin. Di mana Mutaqaddimin kita baca daripada atas ke bawah. Maksudnya kita baca kitab Imam Ghazali dulu, Imam Haramain, turun sampai ke kitab Imam Hasan Asy'ari. Kemudian setelah itu semua, barulah kita pergi kepada marhalah pertengahan. Ini agak susah. Bermula daripada Imam Syarastani, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Amidi, Imam Baidawi, Urmawi, Katibi, Aduddin Iji, Taftazani, Syekh Syarif Jurjani, Samarkandi. Ini semua memang agak rumit kerana mereka lebih fokus dalam menolak akidah falsafah.
Kerana zaman tu kan Ibn Sina pun dah mula berkembang dia punya pendapat dia. Jadi itu peringkat yang terakhir lah. Kalau kita nak lompat terjun ke dalam tu, saya pun masih dalam proses. Kadang-kadang baca pun ada yang faham, ada yang tak faham. Tapi perlu kepada bimbingan guru lah. Kena adalah guru rujukan akidah. Setakat ni yang saya nampak ni pandangan saya lah. Kalau yang masyhur setakat ni yang ada kat Malaysia, Syekh Saiful dah ada. Kemudian kalau dalam begitu juga di Mesir pun ada Syekh Jamal Farouk pun mutakalimin juga di Azhar. Kemudian dalam YouTube saya jumpa Syekh Hamzah Bakri, Syekh siapa lagi, Ali Omari, beberapa orang ulama akidah. Alhamdulillah ni media sosial kita tak payah pergi jauh-jauh, kita dengar aja dia punya kuliah dia dalam YouTube. Tambahkan lagi lah, belajar lagi, jangan kita rasa kita dah cukup. Saya pun masih lagi belajar lagi dengan Syekh Said pun saya duk belajar lagi walaupun online, sebab tak dapat nak hadir secara talaqi sebab clash kuliah saya yang kuliah dia. Tapi alhamdulillah ada kesempatan saya jumpa, saya tanya soalan yang dia tahqiq kan, masalah ni macam mana, dia jawab alhamdulillah. Dia tak pernah macam tak nak jawab ke apa. Setiap kali saya tanya, bahkan ada setengah tu dia kata wallahu alam, ini bab-bab sam'iyat, mungkin susah kita nak bagi jawapan secara akli kerana kita berpada pada nakli saja setakat yang ada, kita beri hujah. Kalau yang tak ada bahas, kita tak perlu bahas lah. InsyaAllah InsyaAllah malam besok kita mula sifat 20 insyaAllah. Daripada mana datangnya sifat 20, macam mana boleh munculnya sifat 20 tu, dan macam mana perkembangannya, memang betul-betul start dengan 20 ke atau macam mana, kita bahas besok insyaAllah dari sudut-sudut yang berbeza. Dari sudut mana kita pergi pun akhirnya kita akan conclude kepada sifat 20. Maksudnya banyak 2-3 kaedah kita boleh guna untuk menerangkan kepada orang daripada mana datangnya sifat 20. Wallahu alam. Dan juga jangan lupalah kalau ada soalan-soalan yang ingin ditanya atau minta penjelasan tu, jangan lupa type. Nanti kita akan kumpulkan insyaAllah dan kita akan jawab dalam satu sesi. Misalnya sesi ke-4, ke-5 ke, kita buat menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Takut nanti kalau kita pergi sampai hujung nanti kan dah lupa dah. Macam-macam soalan nak tanya tapi dah lupa masuk bab baru, akhirnya lupa dah nak tanya apa. So kumpulkan soalan, nanti kita akan ada sesi menjawab soalan insyaAllah. Wallahualam, sekat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik, kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan kita faham dan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.